Oke guys, selamat bertemu baru dalam channel Mimpi Rumah itu. Jadi buat video aku ke terubah tadi hanya aku mengenang pasal jenis-jenis daun hari hutan ya boleh dikena kita mungkus pemakai hanya mungkus aksi dia. Jadi ya kedito yang ada dengan saya sekarang, saya tunjukkan dua jenis daun. Ini daun dari hutan. Ini dinamakan dalam bahasa Iban daun lirik. Yang kita boleh gunakan untuk membungkus nasi. Yang satu ni lagi, ini daripada sejenis pokok kempan. Besar dia. Hingga saya sendiri pun tak nampak, boleh bersembunyi di ni. Dapat kalau ada 2-3 ni kita cantumkan bersama, dia boleh dijadikan topi ya. Tempat kita berteduh berlindung dalam hutan ni. Ini sangat besar. Hampir saya rasa ni ada 1 kaki lebih besar daun ni. Daun ni kita boleh dapatkan dalam hutan, hutan-hutan di Sarawak, di Borneo ni balam jadi kediau di Kalimantan. Aku rasa kita nemu tu tok di Kumai Iban, Jaku Iban di Sarawak tu daun kempan. Ingat kita jangka aku daun kebesar itu. Jadi daun tu dia ada rasa wangi dia apabila kita gunakan untuk membungkus nasi. Jadi sebelum kita gunakan ni untuk membungkus nasi, daun ni kita kena bersihkan dulu untuk menghindari kita terkena mungkin daun ni dia ada, sebab dia berada di hutan, kita tak tahu, mungkin untuk menghindari kita daripada tikus ataupun haiwan-haiwan lain, mungkin daun ni ada kena kencing dan sebagainya. Contohlah itu keselamatan.